Kejohanan merentas desa sekolah menengah kebangsaan Mersing telah berlangsung dengan meriah dan penuh semangat melibatkan laluan sekitar kawasan kampung serta pemandangan pantai Mersing yang indah dan nyaman. Kejohanan tahunan ini berjaya menarik penyertaan ramai murid serta sokongan padu daripada warga sekolah. Laluan larian yang dipilih membawa peserta menyusuri kawasan kampung yang tenang serta pesisir pantai yang berlatar belakangkan keindahan alam semula jadi Mersing. Suasana yang nyaman dan segar bukan sahaja menceriakan kejohanan, malah memberikan pengalaman larian yang berbeza dan bermakna kepada para peserta. Kejohanan ini mempertandingkan 3 kategori utama, iaitu kategori bawah 18 tahun, kategori bawah 15 tahun dan kategori pendidikan khas integrasi. Setiap kategori menyaksikan komitmen tinggi para peserta yang berusaha menamatkan larian mengikut laluan yang telah ditetapkan dengan penuh disiplin dan semangat kesukanan. Sepanjang kejohanan berlangsung, para murid mempamerkan sikap saling menyokong antara satu sama lain serta mematuhi segala arahan guru dan pegawai bertugas. Keadaan cuaca yang baik turut menyumbang kepada kelancaran perjalanan acara dari awal hingga tamat tanpa sebarang insiden yang tidak diingini. Keputusan keseluruhan kejohanan menyaksikan Rumah Biru muncul sebagai johan keseluruhan, hasil kutipan mata yang merangsangkan dalam semua kategori yang dipertandingkan. Kejadian ini jelas membuktikan semangat berpasukan, kerjasama serta usaha gigih ahli rumah sukan tersebut. Pihak sekolah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua guru, jawatankuasa pelaksana, pihak keselamatan, petugas perubatan serta penduduk setempat yang telah memberikan kerjasama sepenuhnya dalam menjayakan kejohanan ini.